Untuk adik-adik lepasan SPM, SPM dan Setarah tu dah boleh start survey nak sambung belajar manis sebab permohonan UPU 2026 dah dibuka. Langkah pertama, jangan lupa beli nombor PIN dulu. Untuk beli nombor PIN ni pula, ada 3 cara yang korang boleh buat. Boleh beli terus dekat kaunter BSN yang berdekatan, beli dekat mesin ATM BSN atau secara online melalui portal perbankan MyBSN. So, korang dah boleh start beli nombor PIN hari ni, Rabu 28 Januari 2026 sampai 15 Mei 2026. Harga nombor PIN tu pula RM10.60 je. Lepas bayar, korang akan dapat nombor PIN dengan resit. Lepas tu, start esok Khamis 29 Januari jam 12.30 hari. Ingat tau, jam 12.30 hari baru boleh buka website. Lepas tu, korang masuk website upu.mohe.gov.my. Nanti korang boleh je copy link website ni dekat caption. Lepas dah masuk je website tu, pergi dekat e-panduan. Dekat sini penting tau sebab korang boleh check syarat program. Contoh lepasan matrikulasi, tik je dekat kotak ni. Filter ikut bidang, IPTA program semua ada. Dekat sini juga korang boleh tengok markah merit, yuran, kampus, kerjaya semua sekali. Kalau nak tahu markah merit korang berapa, korang boleh je kira sendiri. Tekan calculator merit, isi apa yang dia minta. Lepas tu tekan kira. Yang ini penting. Kalau boleh, jangan isi gopoh-gopoh. Sebab kalau korang tertinggal step atau tersalah isi maklumat, permohonan korang boleh ditolak atau korang tak dapat pilih bidang yang korang nak sebab maklumat yang sistem minta tak lengkap. So, bila dah confirm semua, barulah tekan permohonan UPU online. Pilih program ikut keutamaan korang dan masa ni juga korang boleh pilih program yang ada interview. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, komen je dekat bawah dan jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan. Nak info ringkas, tepat dan mudah faham, jangan lupa tekan button follow of my media.